KTK pada malam tu memang dia ni jantung serangan Liverpool. Percubaan ke-7 dia. Akhirnya jadi gol kedua daripada sepakan corner yang dihantar oleh Muhammad Salah. Dan tentang Muhammad Salah, pemain terakhir yang tinggalkan padang di dalam perlawanan tu. Dia pergi ke 4-4 penjuru stadium, tepuk clap dekat Anfield. Dia sentuh badge dia, kemudiannya post video lah dalam Twitter, dalam Instagram. Memang rasa macam a little bit goodbye. Hopefully not. Hopefully hanyalah goodbye sebelum ke AFCON. Muhammad Salah kembali ke squad selepas perbincangan positif dengan Arne Slot. Tapi isu sebenar dikatakan masih lagi ada. Kita tahu yang Salah ni tak mau dianggap sebagai pemain bangku simpanan. Arne Slot pula tak anggap dia dalam best 11 sekarang ni. Itu ialah konflik utama dia lah. Tapi prestasi dia menentang dengan Brighton, sebenarnya aku rasa kuatkan lagi lah argument Muhammad Salah yang dia sepatutnya berada di dalam kesebelasan utama Liverpool. Muhammad Salah bagi aku dapat peluang masuk lebih awal selepas Joe Gomez sekali lagi injured, dan dia main tu seperti benar seorang pemain yang nak prove something lah, non-stop attacking. Dia cuba kacau backline Brighton tu dan membuatkan Brighton tak senang duduk. Dia punya icing on the cake nya apabila dia dapat assist untuk gol kedua AKTK pula, yang sekaligus bagi aku mencipta sejarah lah. 277 sumbangan gol Liga untuk Liverpool, 188 gol dan 89 assist. Sumbangan gol paling banyak untuk satu kelab, memotong rekod Wayne Rooney. Jadi nak cakap apa lagi tentang Muhammad Salah ni? World class player, dan hopefully dia boleh pergi ke AFCON dan finally dapatkan satu piala, that coveted piala yang betul-betul dia nakkan lah, untuk memberi kegembiraan untuk fans-fans Egypt.